My gosh, bro. Bro. Eh, bro, sampai mana ni, bro? Bismillahirrahmanirrahim. Alright, saya Arili Hassan daripada Ranting Studio. Okey, hari ini saya ingin cuba satu masakan yang sangat... Nah, sekiranya kalian berminat untuk melihat lebih banyak vlog tentang makanan, kerja seharian, dan pelbagai lagi vlog menarik, kalian bisa pergi ke The Pakcik Vlog yang ada di link di bawah ini, atau search sahaja The Pakcik Vlog dan kalian bisa lihat pelbagai makanan, food, ataupun apa saja yang kita review di dalam sini, termasuklah yang bakal kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel Pakcik kita mengucapkan selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, viral, positif bakal kita sikat terus. Yes guys, ini sangat-sangat bikin kita ya pusing juga ya, tetapi ya harusnya kita dengar sendiri daripada pundit-pundit yang daripada Malaysia, Indonesia, dan ya karena apa yang mereka sampaikan ini adalah berita terkini daripada FAM disanksi FIFA. Apa yang berlaku sekarang ini guys, walaupun kita tahu macam ada berita gembira, tiba-tiba ya benar, ada yang bilang FAM ini malukan Malaysia sendiri. Jadi kita guys kaget banget nih guys ya. Jadi apakah ini, gimana beritanya, gimana kesahihannya ya, gimana sebenarnya kebenaran yang harus terungkap ya. Biarkanlah pundit-pundit yang profesional ini guys ya membongkar sendiri dan memberitahu kita sendiri ya sebenarnya apa isu dan juga yang terjadi ya, kasus yang terjadi sebenarnya. Jadi ayo guys, kita harus nonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap guys ya. Jangan terus berkomentar negatif karena kita nggak tahu lagi apa isi yang sebenarnya ya. Jadi ayo guys, kita lihat dan dengar 3, 2, 1 go. Apa benda nih weh? Semalam FIFA akhirnya mendedahkan alasan bertulis kenapa mereka mengekalkan hukuman terhadap FAM dan juga ketujuh pemain warisan Malaysia. Maafkan saya, bukan pemain warisan, pemain yang berlakon menjadi pemain warisan Malaysia. So semalam ramai yang komen, ramai yang tanya, "Wih bro, tak buat video ke pasal benda ni?" Okey, bukan orang negara kita je yang nak tahu pasal ni, orang negara lain pun nak tahu juga. So memang semalam nak buat video, tapi masalahnya semalam juga adalah perlawanan antara Malaysia dan juga Nepal. So aku rasa kalau aku buat video semalam dia jadi macam terlalu negatif sangat. Lebih baik biarkan perlawanan tu habis dulu dan kita sembang hari ni. Satu lagi aku nak bagi tahu korang, kalau korang tak tahu, yang FIFA keluarkan tu, alasan tu bukan 2-3 muka surat tau, 63 muka surat. Tak percaya aku tunjuk kat korang. Aku tak tahulah korang boleh nampak ke tidak, tapi kalau korang nampak dekat bawah ni dia tulis berapa? 63 muka surat. Aku duk habis hadam benda ni lah daripada pagi tadi. Duk baca benda ni. Sebab tu lama sikit kita keluarkan video. Tapi kalau aku nak cerita the whole thing dekat korang, takut gila jadi guys, 63 jadi 1 jam nanti. Eloklah kita ringkaskan sahaja. Dan aku nak bagi kredit dekat si Asia Gold ni sebab dia pun ada buat summary, ringkasan apa yang ditulis oleh FAM pula dah. Apa yang ditulis oleh FIFA dalam statement rasmi tersebut lah. Kenapa mereka menolak mentah-mentah rayuan daripada FAM. Sebenarnya kalau korang baca benda ni, sebenarnya ada banyak statement, ada banyak page yang kita dah pernah baca dah pun sebelum ni. Kita dah pernah nampak dah pun. Contohnya macam player-player tu, FAM claim lahir dekat sini, dekat Melaka, dekat Sabah, dekat Pening, tapi sebenarnya hasil dapatan mereka menanya setiap negara macam Argentina. Okay, so korang tahulah player-player tu lahir dekat negeri mana.
Tapi ada satu benda yang agak bodoh dekat sini, yang mana diorang reveal juga apa yang diperkatakan oleh player-player ni. Okey, salah satunya Gabriel Palmero. Aku tak tahu korang nampak ke tidak. Dia tersalah cakap. Terkantoi. Awal-awal lagi dah kantoi. Dia kata, nenek saya orang Sepanyol. Salah. Nenek saya orang Malaysia. Nampak? Dekat situ dah salah. Dekat situ dah kantoi dah sebenarnya. Dekat situ dah menimbulkan syak wasangka. Okey, lepas tu ada juga player lain. Ada yang kata Facundo Garces macam dia tak kenal sangat dengan dia punya atuk nenek. Okey, ada macam Holgado kata this is an opportunity to play for Malaysia. So kebanyakan daripada diorang ni hilang, bila tanya pasal hubungan dengan atuk nenek, masing-masing mengaku macam tak rapat, tak tahu sangat. Sebab itulah tak tahu yang diorang ni orang Malaysia. Satu lagi pasal player warisan ni, nampaknya macam diorang pun nak melarikan diri. Bukan melarikan diri, diorang pun macam nak blame orang lain lah, which is diorang blame diorang punya agent. Selepas FIFA ban sanction tu keluar, ada yang tanya player-player ni, and kebanyakannya mereka cakap diorang tak aware pasal dokumen tu. Semuanya ejen-ejen yang handlekan, yang uruskan, diorang tinggal nak sign sahaja. I mean, come on lah, takkanlah kau tak tanya atuk nenek engkau tu orang mana, betul ke orang Melaka, Hawau. Dan dalam alasan bersurat tu juga, FIFA arahkan FAM supaya dedahkan siapa dalang sebenar isu pemalsuan dokumen ni. Baguslah FIFA tekankan benda ni, sebab rakyat Malaysia daripada dulu sampai sekarang nak tahu kan. Aku rasa korang pun dah boleh agak dah kot siapa, cuma tak ada yang nak sebut nama lah kan. Okay, so FIFA minta FAM dedahkan, jangan stop blaming from this side to this side to this side. Bagi tahu je siapa yang buat, and then diorang FIFA juga bagi tahu FAM suruh check juga ejen yang terlibat dalam pemalsuan dokumen ni lah, sebab player-player tu sendiri kata salah ejen kan. So ejen sekarang ni yang dituduh punca utamanya lah. Kita juga dapat kenyataan rasmi daripada FAM. Bagi aku kenyataan yang tak perlu, tak penting, dan hanyalah membuang masa aku bila membaca kenyataan FAM ni. Macam biasa diorang tak mengaku apa. Kalau sebelum ni diorang tulis mereka pelik kenapa FIFA menolak rayuan diorang. Lepas dah dapat 63 page ni, diorang faham lah kot ke tak cukup faham. Itu saja. Aku ni habis masa ni baca 63 page ni. Cepatlah bagi tahu apa pasal pemalsuan dokumen ni, cepatlah bagi tahu mana korang dapat surat beranak tu semua, supaya benda ni settle clear secepatnya. Yalah, benda tu sangat mudah lah sebenarnya. Terpaling mudah lah untuk ditunjukkan kepada publik yang ini nenek dia, ini apa semua atau gitu guys. Tapi yalah, ini dirahsiakan pula guys. Bukan dirahsiakan. Daripada siapa di New York? Tunggu dulu, tunggu. Kepada kesilapan teknikal dan kini dikelentong ejen. Apa benda ni weh? Dah keluar motivated decision FIFA berikutan keputusan mereka kekal dengan sanksi ke atas FAM, dan jujur cakap rosak mood aku siot. Orang nak pergi tengok bola, bukan duduk dalam tandas baca 63 muka surat. Dan semakin banyak info yang keluar, terutamanya dengan cara kes ini dikendalikan oleh semua pihak selepas kena sanksi, aku semakin stres bro. Berserabut weh. Ada yang cuci tangan, ada yang main hantam je. Kau bayangkan sampai panas ada banget seorang pemain bila tengah mesyuarat dengan FIFA boleh kantoi lupa yang ini dia sepatutnya dari Malaysia. Dari sudut pemain, mereka tak tahu apa-apa. Sama ada dokumen kena tukar ke sahih ke, main sign je. Semua bagi ejen settle. Ejen pula yang mengendalikan urusan dengan FAM hinggalah pemain dapat pasport Malaysia. Dalam dokumen FIFA itu juga mereka menegaskan yang ini confirm kes pemalsuan dokumen. Berikutan itu, siasatan rasmi akan dibuat terhadap operasi dalaman FAM. Kemungkinan guys, hukumannya lebih berat akan dikenakan. Dua ejen yang ada lisen FIFA juga akan disiasat. Ada banyak lagi info tapi malaslah nak baca. Aku nak gerak pergi tengok game terakhir Harimau Melaya yang nampaknya sekarang untuk jangka masa yang lama. Cuma abang tengah fikirlah, dengan segala info yang keluar ni, patut ke kita teruskan rancangan pergi ke CAS? Pendapat korang komen kat sini. Daripada siapa di New York kepada kesilapan teknikal dan guys, apa nih guys? Agak sedih sebenarnya guys. Untuk mendengar ini guys.
sangat sedih ya. Bukan main-main punya sedih guys. Ini bukan sesuatu yang kita harapkan ya. Perkembangan yang baru kami terima, FIFA hari ini mengeluarkan dokumen alasan penuh berhubung keputusan jawatan kuasa rayuan terhadap kes pemain warisan Malaysia yang mendedahkan bahawa pegawai pentadbiran Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dikenal pasti sebagai pihak yang mengubah dan memalsukan dokumen kelahiran 7 pemain terbabit. Ia merupakan satu pengakuan yang direkodkan sendiri dalam prosiding Badan Indo itu. Dalam alasan bertulis setebal lebih 60 muka surat itu, FIFA menjelaskan bahawa FAM telah mengakui bahawa salinan sijil kelahiran yang dihantar ke FIFA adalah dokumen yang dipalsukan, termasuk perubahan pada lokasi kelahiran datuk dan nenek pemain untuk mewujudkan hubungan keturunan dengan Malaysia. Rekod kelahiran sebenar yang diperoleh FIFA daripada Argentina, Brazil, Spanyol dan Belanda membuktikan bahawa datuk dan nenek setiap pemain sebenarnya lahir di negara berkenaan masing-masing. Namun itu yang sebenarnya yang kita I believe hari ini sepatutnya menjadi hari gembira kita, yang mana kita raikan Harimau Melaya yang akan bermain di Piala Asia 2027. Jauh-jauh kita menghayalkan aksi anak watan di Saudi nanti, realiti menarik kita kembali jatuh ke muka bumi. Pagi ini waktu tempatan, FIFA mengeluarkan satu dokumen 63 muka surat yang mungkin menjadi satu dokumen paling kontroversi dalam sejarah bola sepak tanah air. Aduh. Wah, sampai kita pun sendiri pening guys. Kasus ini makin lama makin berlanjutan ya kalau kita lihat di sini. Jadi itu yang kalau difikirkan semula macam ya kita serahkan kepada pakar dan lihat lagi apa seterusnya akan berlaku, sebab kalau kita pengen masuk campur sepenuhnya itu macam gak kena juga, karena ya kita tahu ini bukan kita sebagai peminat kepada sepak bola pun rasa tersangsi juga dengan peristiwa ini, tapi ya kita tunggu dan lihatlah apa yang akan berlaku selepas ini guys. Aduh. Ya. Aduh. Jadi guys, sebenarnya ya penerangan ini sudah cukup untuk kita dengari, sangat pedih, sangat kecewa sebenarnya, tapi ya kita mungkin ada lagi cara yang lain atau nggak tahu gimana guys ya, kita akan incar juga nih sebenarnya ada nggak penyelesaian untuk semua ini. Jadi guys ya mungkin itu saja untuk kali ini ya. Yes, itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen di link, dan insyaallah kami akan coba terbaik untuk menyajikan video-video Anda. Assalamualaikum, bye.